Berani awak tunjuk benda ni kat saya? Okey, tak apa. Silakan berani lagi. Kerana benar. Okey lagi. Okey. Pasal orang susah. Okey. Dia bercakap lah. Jangan cakap lah. Orang baru. Saya Dr. Faz dan bersama saya adalah orang yang tidak asing. Kalau kita sebut scammer, anti-scammer, kita mesti Google ke apa, mesti kita nampak lah dia. Selamat datang Encik Rahmat Fitri. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, yang lebih dikenali sebagai Rahmat Fitri. Lawan scammer. Yes. Okey, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Saya rasa bila kita tengok kat TikTok, Okey. 1.2 million Oh, 1.2 mantap. meter. meter. 1.2 million pengikut Ya. Maksudnya memang dah dikenali ramai lah sebenarnya. Bukan pasal dah dikenali, sebenarnya pasal dah ramai kena scam. Tu yang ikut tu semua dah kena, tu dia follow tu. Saya setuju. Kan? Termasuk saya pun pernah. Nanti kita cerita. Okey. Okey, Encik Rahmat boleh kot kenalkan diri sendiri dan kongsilah Okey. tentang ni kan, latar belakang. Terima kasih Sik Kain kerana sudi menjemput saya. Tak apa ni, tak mengalah untuk memujuk saya hadir lah. Kan. Okey. So mungkin ada yang dah tahu, mungkin tak tahu. Nama saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Berasal dari Johor Bahru. Umur pertengahan 40-an. Oh, lebih kurang kot kita. Lebih kurang. Pesara PDRM. Saya bukan berhenti PDRM. Okey. Saya bersara awal dari PDRM. Okey. Jarang-jarang lah orang buat, saya buat. Maksudnya awal lagi. Awal, sepatutnya umur saya 60 baru saya boleh bersara. So sebenarnya my boss pun tak berapa setuju untuk melepaskan saya. Tapi saya pujuk bos, saya kata bos, tak tahulah bos, passion saya dah ke arah lain lah. Maksudnya saya dah pergi lebih kepada ke arah mendidik, memberi kesedaran. Jadi saya fikir lebih bagus saya mengajar tu di luar PDRM. Kenapa? Dalam PDRM ni banyak protokol SOP. Faham. So 21 tahun dalam PDRM. Alhamdulillah Allah kurniakan saya rezeki. Tugas saya sepanjang 21 tahun tu, selain sambung belajar di Universiti Malaya, saya terlibat dalam siasatan daripada awal sampai habis. Oh, menarik. Kes murder, kes samun, rompak. Cuma dalam banyak pengalaman yang Allah izinkan tu, saya banyak terlibat dalam siasatan kes scam lah. Dan bila saya banyak handle kes scam tu, saya jumpa ramai mangsa. Pada masa sama, saya ni jenis suka buat research sendiri. Faham. Kenapa kau kena scam Kenapa kau tak boleh fikir Betul. Dia macam tu tau. Dan semuanya dapatan saya jawapan ni sama. Sebab dia kata saya tak tahu dah tuan, rupanya benda ni scam. So perkataan tak tahu tu menunjukkan bahawa kurangnya knowledge, advokasi. Faham. Maka saya duk fikir, kan lagi bagus kalau aku bagi tahu lebih awal. Dah tentu boleh selamatkan orang daripada kena scam kan. Faham. Dan pada masa tu pun saya nampak tak banyak orang bercakap pasal scam. Saya boleh katakan saya je kot yang cakap pasal Tahun tu bila kan. tu start tu? 2000. Saya bersara 2024. 2 tahun lah. 2021 tu saya dah start dah. COVID tu yang my turning point, yang jadikan saya lebih aktif. Sebab COVID kan orang semua duduk rumah. Betul. Masa tu handphone saya berdering-dering, orang call. Mat, tolong check. Mat, tolong tengok. Penat kita nak jawab. So kita duk fikir, kan bagus kalau aku buat video, orang tanya je aku bagi video ni. Kau tengok video ni. Kan senang kan? Bijak tu. Sebab soalan yang sama, jawapan yang sama. Betul. So pada masa yang sama, anak-anak pula masa tu aktif berTikTok. Itu zaman TikTok mula-mula tau. Betul. Waktu COVID sebenarnya. Kan? Tak buat apa-apa kat rumah. Kita ni kononnya nak mengelakkan anak daripada main TikTok. So kita cakap, boleh tak awak download kan, papa nak tengok. So dengan tujuan kita nak siasat dulu. Sebelum kita nak cakap dengan dia benda ni tak bagus, kita siasat dulu. Jadi kita tengok, ini baik. Ni aku pula yang terjebak kan. Faham. Anak pula ajar, okay, Pak ingat video ni kena macam ni, video ni kena macam ni. Dia yang ajar kita. Dia ajar. Gen Z sekarang. Yes. The best part, ni saya nak kena share juga. Kita tak tahu sebenarnya YouTube tu kita boleh upload video kita. Masa tu lah. So bila masa tu anak cakap, apa, cuba upload kat YouTube tu. Kita pun try sekali upload. Aku masuk TV siut. Kan selama ni kita dah terfikir aku takkan masuk TV kan. Ini aku masuk TV. Itu yang menjadikan kita macam semangat nak buat. Ya. Faham. Respon pun alhamdulillah. Oh, maksudnya start 2024 sehingga sekarang. Maksudnya 2024 saya bersara. bersara. 2021 tu.
Oh, 2021. Betul. Cerita pasal waktu COVID tu, sebenarnya bila kita scroll je, ramai yang minta sedekah kat dalam tu kan. Start dari situlah ya. Banyak macam-macam. Start pada tu lah kes scam dia makin mengembang, hangat, makin mengembang. Kes beli online masa tu jadi antara kes yang tertinggi sebab masa tu semua orang tak boleh keluar. So tak ada pilihan lain, diorang kena beli dalam online. Masa itulah mak bapak kita start belajar beli dalam online. Setuju. Dan dia seronok bila dia tekan ni sampai, seronok. Dia macam betul. Orang tua kan. Benda tekan ni bahayalah. Betul. Benda-benda tekan ni. Sekarang ada pula apa tu, pay later tu lah kan. Kan, betul. So sekarang kan, apa pendapat Cik Rahmat tentang sebenarnya scammer ni siapa? Dan diorang ni bijak ke tidak sebenarnya? Senang-senang ke apa ni, duk propa? Dia gini. Ni bukan pendapat tau, ni fakta. Dalam pengalaman saya menyiasat, saya menangkap scammer. Semua scammer saya tangkap, semuanya tak bijak mana pun. Mana cakap je ke? Dia tak tahulah. Saya sebenarnya nak sebut dalam podcast perkataan tu, tapi tak boleh sebut. Transparent lah. Saya cakap kurang bijak lah. Kurang bijak. Jenis sekolah tak habis. Diorang scammer ni lah. Scammer ni. Ada masalah keluarga, masalah diri dia sendiri, masalah kehidupan dia. Maka dia memilih jalan yang mudah untuk nak dapat duit, dia jadi scammer. So bila orang cakap dengan saya, scammer ni bijak, dia tak bijak sebenarnya. Minta maaf saya katakan sebenarnya kita yang kurang. Kita yang tak bijak. Banyak orang marah saya cakap macam tu. Saya cakap macam ni. Kenapa kau salahkan scammer sedangkan kau tak tahu tentang sistem SOP dan prosedur tu? Contoh, saya bagi contoh. Ni yang paling best lah. Tuan, KWSP tawarkan loan lah. Nak tahu tuan, KWSP yang tawarkan loan ni betul ke tak? So saya tanya dia balik. Saya ni memang sejenis perangai yang saya takkan semudah tu nak jawab. Saya nak educate anda. Saya tanya dia, KWSP ni buat apa? Kerja dia apa? Kerja dia simpan duit kita. Kerja dia simpan, kenapa dia nak tawarkan loan? Masuk kata kat sini, rakyat Malaysia ni, fungsi dan peranan setiap agensi yang datang, yang digunakan oleh scammer untuk menyamar, untuk scam diorang pun, diorang tak tahu. Faham? Contohnya dia menyamar LSDN. Tuan, LSDN kau saya lah, saya terlibat dengan kes AMLA. Saya pun tanya dia, LSDN memang siasat kes AMLA ke sekarang? Faham tak? Faham. Tu saya kata, itulah masalah orang kita ni, bila kita cakap kau kurang knowledge, kau tak boleh terima. Betul. Jadi saya ni tak boleh. Saya jenis minta maaf lah. Kalau nak marah-marah lah. Itu sebenarnya masalah dan kekurangan kita. Sistem tak tahu, SOP prosedur tak tahu, policy tak tahu. So kalau kita nak educate orang macam mana? Kita dah ada iklan, kita dah ada ini, kita dah ada tu. Ni best lah. Terima kasih doktor tanya saya soalan tu lah. Saya nak tahu kalau juga. Kalau boleh saya nak suruh orang tepuk tangan, tapi tak boleh kan, sebab kita tepuk lah. Okey. Kita dah ada iklan. Betul. Tapi tak sampai kepada audiens. Ataupun ada iklan tapi macam tak dimpak. Bukan salah audiens tu sebenarnya. Salah pembuat iklan tu, yang buat iklan tak pergi ke arah apa yang audiens nak tengok. Saya belum habis lagi. Boleh, ya. Saya tak cakap apa. Saya cakap benda ni benda yang sama kepada PDRM. Saya kata jangan shock sendiri. Setuju. Kita tahu target audiens kita orang tua. Golongan-golongan yang zaman sekarang ni dia suka apa. Kita bawa ke arah itu. Ni saya bagi contoh paling mudah. Penggunaan bahasa. That's why saya tak boleh duduk dalam PDRM. PDRM ni cakap kasar sikit, tak boleh cakap ni. Semua nak ikut macam baca berita. Faham? Saya pernah ditegur oleh salah seorang pegawai tu. Dia kata, Rahmat, kau tak boleh guna perkataan awak. Bos, habis tak boleh guna perkataan awak, nak pakai perkataan apa? Anda. Saya cakap dengan bos, saya bukan baca berita, bos. Yelah, betul. Saya ni nak mengajar rakyat Malaysia, golongan-golongan B40, yang mereka yang mudah menjadi sasaran scammer ni, orang tua-tua kita. Of course, saya kena guna bahasa yang diorang faham, yang biasa dia guna. Macam kita punya Menteri Datuk Fahmi Fadil cakap, dia tegur kepada beberapa pegawai yang buat konten. Dia kata, jangan guna bahasa Putrajaya. Guna bahasa kau kat mana? Felda kan? Guna bahasa Felda. Itu yang saya faham tu. Macam kita bagi tahu juga, jangan guna perkataan korang.
Okey, tak boleh. Contoh, bukan kalau dengan pelajar, ada yang menegur saya. Okay. Saya ada menegur saya tau. Kata boleh tak kalau tengah bagi lecture tu jangan guna perkataan korang. Guna perkataan you all gitu. Depend kan. Dia depend lah. Tu saya nak cakap. Selesa dengan tidak kan. Betul? Saya pula suka, saya minta maaf, saya suka santai. Ya, saya sama. tak boleh protokol, saya santai. Itu yang orang selesa tu. Ini pun nasib baik ni. Kalau boleh saya nak pakai seluar pendek, tapi tak boleh. Itu aurat. Itu aurat. Okey, menarik. Itulah bila kita dah go deeply kan. Cik Rahmat ada tengok tak cerita Give Me a Lesson? Teach Me a Lesson? Saya pernah. Ada tengok tidak? Okey, saya tak tengok secara total. Ada orang pernah cerita tu saja. Tengok tidak? Cerita dia tentang scam. Di mana dia bermula cantik tau cerita tu. Daripada atas dia turun bawah. Dia jual dadah kepada budak-budak. Dan dadah tu scam, budak cerita scam. Ya. Dia ambil budak yang tak dapat jual tu, dia tarik untuk scam. Okey. So, tu sebab saya tak suka tengok cerita. Sebab cerita tu tak betul. Ya ke? Tak betul. Tapi macam ya je. Scam tak ada kaitan dengan dadah pun. Tak ada, doktor. That's why bila orang tanya saya, "Tuan tengok drama tu, filem tu." Saya ni jenis, pada saya je betul. Orang ni tak betul. Okey. Sebab saya tahu cerita tu dibuat bagi menarik, dia akan ubah sikit, betul tak? Tu kita faham lah. That's why bila puan tanya, tengok tak, saya macam okey. Nampaklah mukanya. Cerita yang Mak Saleh tu, apa tu namanya? Alamat-alamatnya mana? Beekeeper Alah, cerita pasal scam tu, beekeeper kan. Diorang tanya saya juga, "Tuan tengok tak?" Saya tengok sikit je sebab jauh sangat tu. Kau sampai menembak-nembak. Scam mana ada menembak-nembak? Mana ada sampai yang kata yang penculikan yang keldai yang keldai. Tu best ni best Awak betul ni nak tanya saya soalan tu. Betul. Awak dah ready. Kita dah ke bawah kan. Kita fokus sikit. Jadi gini. Saya ceritakan pengalaman saya. Pernah ada seorang individu tu, scammer tu, saya tangkap. Bila saya soal siasat dia, saya tanya dia, kau ni macam yang hari tu je yang masuk TV yang diselamatkan oleh pihak itu yang katanya kononnya kau ni adalah mangsa pemerdagangan orang. Saya tanya dia, kau macam yang dalam tu? Tuan, saya lah scammer yang dibawa balik ke sini, diselamatkan. Saya sambung kerja scammer kat sini. Serius lah. Kisah benar lah. Kisah benar lah, takkanlah aku kencing pula dalam ni. Kisah benar, ya. That's why saya macam, bila orang cakap mangsa, saya cakap korang ni, janganlah menilai hanya melalui pengakuan satu dua orang, kau kata semua mangsa. Tak. Saya nak cakap begini, katalah dalam 100. Boleh kata 80 tu tahu kerja tak betul. Dalam 100 tu 80 tu tahu. 20 tu yang katanya okeylah, betul-betul mangsa. Itu pun saya rasa macam saya ni tak boleh terima alasan kau kata kau mangsa. Macam mana kau pergi keluar negara, orang nak sponsor kau saja-saja? Tak masuk akal. Macam mana kau nak kerja luar negara, kau tak tahu kerja tu kerja apa? Kau cakap saya tak tahu tuan, dia suruh pergi je keluar negara. Macam mana kau nak kerja ke luar negara, kau tak tahu company apa yang bakal kau kerja, interview pun tak ada. So benda-benda yang saya rasa macam ini sekadar kau nak play victim je ni. Minta maaf, saya agak tegas buat benda ni. That's why stand saya adalah diorang tahu sebenarnya kerja tu kerja apa. Cumanya nak nampak menarik, takkanlah dia nak ambil orang yang memang mengaku kerja scammer nak diselamatkan tu untuk masuk dalam konten video dia. Mestilah dia ambil kau mangsa macam ni lah, kau mangsa cerita kau baik sikit. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan, kena berhati-hati apabila kita melihat sesebuah konten dan video, kerana dia tak mencerminkan secara keseluruhan. Faham? Saya dah jumpa ada banyak yang diselamatkan balik DM saya, tuan, saya nak luahkan kat tuan, saya nak mengaku kat tuan. Saya kata, kenapa kau tak masuk je dalam video tu kan? Orang tu semua cerita mangsa-mangsa. Kau cerita sebenar apa sebenarnya yang berlaku. Ini semua konten. Saya minta maaf, saya macam boleh kau nak ceritakan benda tu, tapi kau ceritakan transparent lah. Kau cakap lah betul-betul sebenarnya apa kan. Betul, yang kita bawa keluar yang ini. Tuan, you all tak percaya, you all boleh buat research. Dalam interview bersama keluarga mereka. Kan ada banyak kan interview. Kita cuba tengok ibu bapa tu cakap apa. Anak saya ni degil, anak saya ni tak nak dengar kata, saya dah nasihat jangan pergi, dia nak pergi juga. See? Faham? Dekat doktor orang yang berpendidikan, you faham apa yang saya cuba sampaikan. Banyak orang melihat kepada dia ni kena
mangsa pemerdagangan orang. Sebab tu kan Cik Rahmat kan, bila kita cakap tentang konten, orang akan melihat storytelling, melihat. Sebab tu bila kita kadang-kadang buka scroll, kita akan nampak tajuk dulu. Oh, dia ni kena kan. Yes. Yang lebih menjadikan komen tu yang tak tahan tu. Polis tak bawa kerja, polis tak dipakai, polis tu saya geram. Tu sebab saya bersuara. Betul. Kalau anda berada di pihak yang betul, komen tu komen yang membina, macam yang apa Sikkan buat membina, saya okey. Ni tak, kalau satu video tu dihasilkan untuk nak mengecam-ngecam satu pihak lain yang tak betul, kecaman yang tak betul, fitnah, baik tak payah buat video. Atau orang panggil ni kan whistleblower kan. Zaman sekarang ni tak tahulah, saya takut lah bila tengok media sosial tu. Betul. Saya risaukan anak-anak kita yang kecil tu, dia akan terpengaruh dengan komen yang dibaca. Betul. Contoh sebagai contoh. Dalam page PDRM, kalau perasan komen tu, ya Allah, yang kecam, yang hina, yang kutuk terang-terangan, tidak diturunkan oleh page PDRM. Kenapa jadi macam tu? Saya pernah tegur admin yang media sosial tu. Dah arwah ada admin tu Okay. Dan saya pun dah lama tak tengok admin PDRM tu. Tak tengok posting dia. Okay. Dia tak ada, macam mana nak tengok? Orang lain tu orang lain ambil alih. Okey, gurau. Okey. Saya tanya kenapa kau tak turunkan? Sebab pada mata masyarakat, bila kau tak turunkan maknanya benda tu betul. Kita faham yang okey, dia cakap macam ni, tuan, kita ni kena terbuka. Semua orang ada hak untuk komen dan bercakap. Saya kata saya setuju dengan apa yang dia fikir tu. Tapi kita fikir kat situ, dia mendatangkan lebih kebaikan ke keburukan? Okey. Kalau datangkan lebih banyak keburukan, kau turunkan je. Saya pun banyak orang-orang haters yang duk kecam-kecam. Saya rasa tak okey, saya turunkan. Okey, betul. Mana yang saya rasa boleh memberi contoh saya suka juga haters komen tu supaya saya boleh ribat. Dan ini peluang untuk saya nak explain balik pada public. Betul. That's why saya kadang-kadang saya tinggalkan komen tu supaya saya boleh tunjuk pada public, kalau orang cakap macam ni, jawapan dia apa. Faham. So benda tu pada saya lah, admin kena bijak untuk kawal benda tu. Dan bila sebab budak kecil dia tengok, betul lah ni page PDRM, tengok orang kutu-kutu tak ada pun. Betul lah tu. Sekarang isu macam-macam kan. That's why saya rasa macam perlu ada kawalan dan juga tapisan lah. Biarlah orang kata kita tak sporting pun. Yelah. Kita duduk Malaysia, memang kita kena bersifat tak sporting. Mana boleh terbuka, betul tak? Betul. Kita ada adab, kita ada peraturan adab moral sosial, dan sebagainya betul? Kan. Okey, macam tu kan. Yang Cik Rahmat tengok sendiri. Isu scam apa yang paling terbesar sebenarnya? Nak kata selepas COVID lah senang. Okay. Kalau waktu COVID banyak minta sedekah kan? Kalau selepas COVID ni, scam apa? Okey, kalau kita tengok statistik ni statistik tau. Banyak kes beli dalam online. Kalau dari segi kerugian pula, banyak kes pelaburan. Logik lah kan, pelaburan. Mana ada orang melabur RM5, RM10? Okey. Orang mesti melabur riban, ratus riban kan. So kalau Dr. Faz tanya saya, yang menarik perhatian saya, yang saya suka nak sebut ialah dia banyak saya tengah fikir banyak ni, semua pada saya menarik Ambil yang paling top. Paling top pada saya lah, yang paling dia mangsa ni bersifat degil lah. Kita dah cakap jangan buat juga. Contoh sebagai contoh. Bayangkan ni di luar negara cakap dalam Malaysia kita kena kecam kan. Kes pelaburan dan love scam. Okey. Oh, menarik. Pelaburan dan love scam ni. Pelaburan dan ke ataupun pelaburan dalam? No, pelaburan dan love scam. Dan. Pelaburan lain, love scam lain. Love scam lain. Okey, dua kalau topik tanya saya sebenarnya jenis scam online bukan bersemuka ada berbelas-belas jenis. Wow. Ni saya sebut baru dua. Pelaburan dengan love scam. Kenapa saya kata ni menarik? Sebab dua-dua ni kebanyakannya warga emas yang kena. Alah, kesian. Dua-dua ni duit memang banyak kalau kena. Dan dua-dua ni kita dah cakap tu scam. Tapi buat juga. Oh ya, saya teringat ada seorang ni, makcik ni, dia kematian suami dia. Dan dia terjebak dengan love scam. Tiba-tiba dia mesej, nak pinjam duit 2,000 boleh tak? Dia siapa? Dia tu seseorang yang lelaki saya kenal. Perempuan. Oh, okey. Mangsa tu lah. Mangsa tu dia minta duit dengan saudara-saudara yang lain. Ada tak 2,000? Ada tak 2,000?
Kita ingatkan apa? Rupanya bila tanya dekat anak dia, rupanya maknya sunyi, terjebak dalam love scam. Tengah Angau. Dan makcik dia tahu yang dia kena scam. Ya. Tapi dia tetap. Apa komen Cik Rahmat kalau terjadinya benda macam tu? Bila emosi tu dah mengawal diri kita, perasaan cinta tu dah datang. Aduh, kesian kan. Kentut berwangi. Aduh. Dr. Faz dulu zaman bercinta dulu. Orang cakap jangan yang tu jangan. Ini tak nak. Nak juga kan. Ini yang saya katakan. Bila dia melibatkan emosi, susah. Betul. Itu sebab bila banyak anak-anak berjumpa dengan saya, banyak anak-anak. Saya jujur saya katakan, setiap hari saya akan terima komen tidak kurang dari 1 lah. Maknanya biasa mungkin 2, 3 kan. Message ke dekat? Follower saya message bagi tahu dia ada masalah dengan ibu bapa dia yang degil. Okay. Tak nak percaya, tak nak dengar, itu scam. Tak kurang saya bagi tahu Dan diorang ni pula dah ditunjuk. Saya kata cuba tunjuk video Rahmat. Tak jalan juga tuan, dia tak boleh. Saya minta maaf, saya katakan begini ibu bapa ni dia jadi macam itu pun disebabkan kurangnya perhatian daripada kita. Setuju? Kalau kita saya berpegang begini tau. Kalau aku bagi secukupnya pada kau, aku bagi kasih sayang yang cukup pada kau, aku bagi segala-galanya yang boleh buat kau percaya pada aku, kau takkan cari orang lain. Itu prinsip saya. Dia macam ni lah. Kalau pertama tu perfect, takkan ada nombor 2. Begitu ke? Yes. Mesti ada gini orang tua. You imagine orang tua dia duduk seorang-seorang kat rumah. Awak nak suruh dia cakap dengan cicak ke? Of course dia akan bermedia sosial. Ya, betul lah tu. Daripada situlah dia berkawan dengan orang-orang itu. Orang-orang itu mengisi kekosongan dalam diri dia. Jadi pada dia lebih rela. Tak apalah, orang ni ada dengan aku, bukan kau pun. Ada satu kes di luar negara saya nak bagi tahu. Seorang wanita tu, warga emas, pada asalnya dia di-scam dalam love scam oleh si scammer ni. Sehingga kan makan berbulan dan bertahun-tahun. Akhirnya dia sedar yang rupanya lelaki yang kontak dia adalah scammer. Dia sedar. Dia tahu kan? Dia tahu. Tapi dia cakap dengan scammer tu, dia kata apa? I know you are scammer. Okay. Please don't leave me. Never mind. You want money, I will pay you every month. You just layan saya setiap bulan. Masya Allah. That's why saya katakan benda ni dia berbalik kepada apa sebenarnya yang terjadi pada diri mangsa tu sendiri. Adakah dia berkaitan dengan pukau? Kan sekarang kan biasa isu scammer je kadang tak tahulah. Dalam love scam. Okay. Love scam ataupun okey gini. Saya ambil contoh love scam dululah. Kalau dalam love scam ada pukau, dah lama saya kontak Fazura, you standby jadi I punya nombor 2. Nora Danish nombor 3. Nombor 4. Diana Danish nombor 4. Contoh. Edit, kau pastikan edit betul-betul lah. Saya nak bagi nampak bahawa dia okey, inilah kelemahan rakyat Malaysia. Dia takkan mengaku kesilapan dia. Dia akan cari benda lain yang boleh menutup doan dia. Ya. That's why selalunya pukau jadi mangsa. Saya gini. Dalam telefon online tak ada pukau, Dr. Faz. Tak ada. Saya tangkap scammer tu semua. Kita pun tanya juga, kau ada ilmu pandai buat apa, kita soal siasatan. Actually dia tanya, pukau tu apa? Dia kata, tuan, I just follow the script. Rakyat Malaysia kelemahan dia duit. Kesian perhatian, kesian. Itulah benda-benda tu elemen agama. Saya gunakan elemen tu je. Tu sebab saya pernah cakap, diorang ni bukan senang kena kencing, diorang ni suka kena kencing. Faham? Asal contoh ada satu hamba Allah tu, makcik tu. Tuan, saya berkawan dengan ustaz ni minta saya duit setiap bulan. Saya bagi je kat dia. Dia kata kononnya untuk sumbangan perigi lah, sumbangan infak lah. Saya pun tengok, mana saya nak tengok profil ustaz tu. Saya tahu dah ini scammer. Saya kata, Mak Haji, ni gambar ustaz ni, gambar ni telah diambil oleh scammer guna menyamar sebagai ustaz ni. Ini scammer, Mak Haji. Dia cakap apa tau? Taklah tuan, dia ni baik. Macam mana Mak Haji tahu dia baik? Tuan tahu setiap pagi ustaz ni akan bagi saya doa-doa dan hadis-hadis. Kerana itu saja terjebak ya? Terjebak. The best part, dia kata, tuan tengok dalam mesej dia siap sumpah demi Allah. Takkanlah ustaz atau orang Islam sanggup nak bersumpah demi Allah. Saya kata masalah scammer ni pun bukan Muslim. Macam mana Cik Rahmat boleh
boleh tangkap orang tu. Faham tak maksud saya? Nak tangkap mangsa tu senang. Mangsa tu datang kat kita kan. Lepas tu kita ambush diorang ke? Okey, ada banyak jenis scam. Dulu senang nak tangkap scammer. Sebab scammer yang scam rakyat Malaysia, dia duduk dalam Malaysia juga. Sekarang susah sikit sebab over the sea lah kan. Yes, dia dah pandai. Dia dah study undang-undang. Bahaya ni kalau kita duduk Malaysia, kita scam orang Malaysia, kalau kena tangkap lekat kes ni kan, kena penjara. Okey, kita duduk luar negara. Sebab apa? Polis Malaysia tak boleh pergi luar negara nak pergi tangkap dekat luar negara. That's why MO sekarang scammer dia akan memilih duduk di luar negara. Payah sikit lah nak payah, tangkap, memang kan? payah, memang payah. Tu saya kata scammer takkan boleh dihapuskan. Tambah lagi negara tu pula ada masalah negara tu sendiri. Faham? Dia ada konflik dia. Ya. Kerajaan dia tak begitu kuat nak memantau atau scam mengawal kan. Habislah. Okay. Tu saya kata jangan pedulikan pasal apa yang patut agensi penguatkuasa buat. Pedulikan apa yang patut anda buat. Saya tengok benda macam ni adalah come back to the education. Of course. Kan. Awak nak salahkan orang, awak yang pakai handphone tu. Ya. Siapa jawab phone tu? Kita lah. Siapa tekan? Saya lah. Siapa reply? Siapa bayar? Kan. Tak ada orang Faham? yang bayar. Awak nak ni polis salah, bank salah, ni salah. Tak nak blame diri sendiri. Saya cakap gini lah, bukan kata salah lah. Tanggungjawab tu kita sama-sama ada tanggungjawab. Pengguna phone pun ada, bank pun ada tanggungjawab dia, telco pun ada, PDRM pun semua ada tanggungjawab masing-masing. Kan. Contoh, mereka agensi penguatkuasa ni, dia ada knowledge. Tanggungjawab dia apa? Sampaikan. Betul. Itu saya kata tanggungjawab semua. Faham? Okey, Cik Rahmat. Tadi kita dah pergi luar negara scam kan. Panas jugalah. Yeah. So, kalau tengok tradisinya dekat Malaysia ni kan. Bila berlaku satu musibah diorang suka letak nombor akaun. Nombor akaun. Itu starting daripada COVID pun dah banyak letak nombor akaun, nombor akaun. Okey, komen. Adakah itu one off scammer ke kan? Dia sebenarnya kalau cerita pasal dalam media sosial ni, kalau tengok dia bermula dengan apa tau. Saya keluar sikit Bila silakan. Zaman yang orang nak berniaga, buatlah konten-konten kan. Asalkan viral. Tampak duit, tendang duit, joget-joget berpakaian tak senonoh. Dia nak kejar kepada viral. Kita ni masalah ni lah view kan. View. Inilah masalah hakikatnya kita ni. Suka tengok benda-benda yang menipu, benda-benda yang tak masuk akal. Contoh sebagai contoh sebelum saya nak nanti doktor ingatkan tau soalan tadi tu. Saya tarik balik. Sebab selalu saya dah pergi jauh saya lupa. Saya tarik balik. Contoh ada seorang Allah tu nak jual ubat kuat. Tapi konten dia, iklan dia ke arah yang campak duit, baling duit, tunjuk duit. Apa kaitan duit dengan ubat kuat? Faham. Itu contoh dah kan. Ya. Ada satu lagi tu dia buat bisnes meniaga makan lah contohnya kan. And then buat konten-konten yang saya rasa agak melampau lah bila kita cakap tentang seorang wanita. Of course pakaian saya tak nak sentuh lah. Faham-faham sendirilah. And then perlu nak berjoget-joget dalam keadaan yang tak bagus. Bagus wording tu, tidak bagus. Tidak bagus. Kerana nak viral kan. Betul. So saya rasa benda tu salah lah. Kan? Ini yang saya risau sebenarnya. Dan budaya dan normalisasi yang kita nampak dah macam normal diikut oleh orang lain. Okey. Bila dia nampak sesuatu yang viral itu mudah boleh menjana pendapatan kepada dia. Maka mereka akan fikir apa sahaja cara untuk nak mengambil kesempatan ke atas siapa-siapa mangsa di luar sana. Ya, setuju. Dan dia nampak trend di Malaysia, kita ni ini tak boleh buang. Awak cakaplah macam mana pun tak boleh buang. Kita ni memang ada perasaan kesian. Okey. Cakap pasal kesian tu, saya memang ada buat research lah tentang tentang research crowdfunding juga. Sentimen kat Malaysia ni adalah mudah kesian. Memang. Kita kesianlah. Ya. Sampai satu tahap, contoh ni sebagai contoh saya relatekan dengan kes. Seorang yang nampak macam baik ditangkap, disiasat atas kesalahan cabul atau rogol.
Saya tak tahulah. Saya nak sebut sebenarnya lebih kepada, ada perkataan yang saya nak sebut je. Saya sebut baik tu sebenarnya saya bagi perumpamaan. Faham. Kita faham ni. Tapi bila tengok orang komen, kesian dia tuan, dia kan orang tua. Dia kan baik tuan. Dia kat arah itu. Maknanya macam yang tadi Dr. Faz cakap lah, sentimen tu. That's why mukanya baik, mukanya bersih. That's why Dr. Faz, saya ni dah diajar, kalau tak betul saya cakap tak betul. Sebab saya dah jumpa ramai sangat orang nampak macam betul tapi tak betul. Jumpa saya nampak dengan elok, memang elok, bersongkok, bagai apa semua, tapi di belakang ada banyak aktiviti yang tak betul. Saya tak boleh. Saya sangat tak berapa gemar benda-benda yang tidak jujur. Ya, integriti tu penting kan? Penting. Integriti sangat penting. Pada saya semua benda penting. Nak berniaga kena jujur. Sekarang banyak isu, kalau tengok trend sekarang, dia orang kata founder banyak tercedok. Kan banyak dah bungkus. Malah ada orang tu yang menjadi idola ramai orang yang saya lihat, yang pernah kaya satu ketika dulu pun tercedok juga. Saya minta maaf, saya nak cakap jujur lah. Sebenarnya masalah jujur tu. Integriti betul, kejujuran, integriti, transparansi. Kita buat apa yang bagi kita rezeki Allah. Betul. Bagi kita gaji Allah, duit Allah, job Allah, semua Allah. Kalau kau dah tak jujur, mana nak datang berkat tu? Banyak orang dia kejar dunia, kejar duit dulu, kejar viral dulu. Tak pedulilah ini orang nak kecam ke apa. Banyak kan orang buat video kan, memang nak dikecam. Macam ada satu influencer tu, saya tak nak kata dia influencer lah. Saya katakan dia seorang peniaga. Semua orang kenal, saya tak nak sebut. Sebut awak tahu. Memang dia kejar viral. Tu sebab dia sanggup buat lagu-lagu yang merepek, walaupun dia tahu suara dia sangat sedap. Betul. Dengan ada penari-penari macam ala-ala toyol berpakaian warna-warni. Apa yang dia cuba nak sampaikan? Itu bukan benda yang kita nak tengok. But dia tak peduli pasal benda tu. Dia hanya nak viral kerana benda tu akan mendatangkan duit, income untuk dia. Kat YouTube kan. So saya minta maaf sorry ni teguran untuk saya. Kalau cara tu dah tak betul, maka tak terkejutlah kalau akan datang kita ditimpa kifarah, ditimpa bencana dan sebagainya. Balik pada kejujuran. Kita ni pegang tu je lah, jujur je. Saya tahu susah nak jujur. Nak letak duit, jujur dapat RM10, tak jujur dapat RM1. Ambil lah RM1 kan. Susah kan? That's why pada saya lah, awak cakap kan seedkan untuk menyemai kebaikan kan. Kejar akhirat dulu, dunia akan ikut. Trust me. Kejar akhirat, dunia akan ikut. Cerita pasal apa yang tadi tu, yang apa tadi tu? Balik pada tadi tu. Kita balik kepada akaun peribadi tu. Akaun. Okey. Terima kasih kerana bawa saya kembali ke perjalanan. Saya memang tugas saya tu. Jadi disebabkan elemen itu, bila orang dah tahu kelemahan kita ni, kesian. Kita balik sebenarnya kesian. Ini peluang aku nak buat duit ni. Banyak orang tak terfikir sebenarnya dengan perkongsian nombor akaun tu, dia kata alah siapa je nak sumbang, tak ada siapa sumbang. Ramai nak bagi tahu ni konteks media sosial, konteks dalam marketing. Anda kena faham dan tahu target audience orang-orang yang target audience kepada orang-orang yang nak mendapatkan derma ni adalah 35 juta rakyat Malaysia. Saya kena buka ni buku kitab. 35 juta rakyat Malaysia, tolak 34 juta golongan kedekut, cerdik, apa 1 semua, juta tinggal 1 juta. Dia bukan nak banyak, dia nak 1 juta ni ada rasa kesian je. Saya nak tanya Dr. Faz, agak-agak lah dengan zaman yang mudah, tekan je benda boleh sampai, boleh sampai kan. Agak-agak orang kesian kalau dia nak sedekah kurang-kurang berapa ringgit? RM5 kot. RM5. You darat dengan 1 juta tadi dah dapat apa? Dah. 5 juta. Itu kalau RM5. Kalau jenis orang yang lagi pemurah, RM10, RM20, RM30. Saya pernah siasat satu kes, cerita pasal derma. Semua derma tak ada bawah 300. Saya dapat list tu, senarai penderma dengan jumlah derma. Tak ada bawah 300. Semua main riban-riban. So you imagine, kalau lah target 1 juta tu, kalau seorang bagi RM10 kan? Muai. Sekarang elemen kesian saja. Kan. Dia sebenarnya benda tu apa ya? Memberi peluang kepada scammer tadi untuk yalah cari duit lah. Ya. Macam rumah kita yang terbakar, dia pula yang collect duit kan. Saya kongsikan satu dalam podcast saya rasa saya tak pernah kongsikan ni best.
Dulu ada rancangan TV pasal orang susah. Okey. Dia bercakap lah. Jangan cakap lah. Orang bagus tu, jujur pula tu Hilit deh. Okay, sekarang balik lah Okay. Saya teringat tadi okay. Dulu ada satu rancangan TV tu. Dia menceritakan tentang kesusahan orang-orang yang dia jumpa dekat Malaysia. Dalam rancangan tu akan, kalau kita tengok, dia akan ada nama dia, ada nombor telefon dia dan nombor akaun. Betul. Standard. Rancangan tu pun dah tak ada. Orang masih lock lagi tu. Video tu takkan terpadam pun. Rancangan tak ada. Video sampai bila-bila ada, betul tak? Inilah kita cakap pasal media sosial kan. So walaupun dah tak ada bertahun-tahun yang dulu, si Polan ni yang hidupnya susah. Ceritanya dia ni, kesusahan dia tu memang betul susah. Suami dia tu OKU ke cacat macam tu lah. So menunjukkan bagaimana seorang isteri bekerja keras untuk suami cari duit kan. So disebabkan cerita itu viral, of course orang akan bagi sumbangan. Sampailah bertahun-tahun dan rupanya sumbangan tu sampai sekarang. Walaupun benda tu dah tak ada. Okey, yang menariknya di sini ialah apabila sumbangan tu sebenarnya yang duduk minta-minta duit tu, dalam akaun tu ada 500,000. Dia masih lagi minta. Masih lagi yang adalah sumber sampaikan kepada saya, tuan, saya tahu dia susah tuan. Yang saya tak puas hati ni sebab of course lah, kalau kau tak ada duit, kau cakap tu kita okey, kita akan bantu. Duit dalam akaun kau ada lagi 500,000. Orang check Orang check. Lepas tu kau katakan susah, tapi kau boleh pergi luar negara. Kereta kau ada 3-4 biji. Dan yang membuatkan orang ni marah ialah si wanita ni dah ada skandal dengan lelaki lain. Itu yang dia macam, aku tak boleh, aku nak cerita juga kat Rahmat ni, dia kata. Sebab lelaki yang tu cacat kan, tak boleh buat apa, OKU keras. Sekali bini main belakang. Okay, fine. So nak menunjukkan kat sini bagaimana dia dapatkan duit setiap bulan, setiap tahun, setiap masa tu. Dia ceritakan lah, suami saya kurang pampers, tak ada duit, nak itu, tak ada duit. Dia menceritakan kesusahan itu. Storytelling is again. Storytelling. Dan saya nak tambah sikit rakyat Malaysia punya perangai. Tuan, masuk TV tuan, mesti betul kesian dia tuan. Kerana cerita tu masuk TV je. Betul lah ni. Ni saya nak bagi tahu Dah TV pula marah aku nanti kan. Ginilah, masuk TV ke, masuk radio ke, harus kita buat due diligence, semak, research. Saya setuju. Itu penting. Betul. Jangan saya nak dedahkan lebih banyak boleh, tapi takut nanti banyak pula orang marah kita. Balik pada tadi tu, cerita pasal masih lagi nombor akaun. Disebabkan kelemahan-kelemahan itu, maka ramailah pihak-pihak yang menyamar sebagai waris, saudara. Letak je nombor akaun. Dia tak perlu cakap apa, letak je nombor akaun. Okey, tak kisah bagi orang yang macam kita tahu benda tu tak betul. Tapi ramai nak bagi tu 1 juta tadi, agak-agak lah 1% lekat tak yang kan. Tak jenis, tak fikir panjang. Kesiannya dia kan. 1% pun dah memadai. 1 juta 1%, saya ingat berapa 1 juta 1%, 10,000. Lebih kurang kan. Jadilah kalau seorang bagi RM10, siapa nak bagi 10,000 dah RM10. Masuk tu. Yes, that's why media sosial ni bahaya. Betul. Dia boleh boostkan benda tu. Saya nak tanya Encik Rahmat tentang dana penyelewengan NGO 230 juta. Okey, sebelum tu saya tolong cekkan untuk saya, dia dah tuduh ke belum? Ke masih dalam siasatan? Sebab apa dia gini? Apa-apa kes masih dalam siasatan, kita tak boleh komen. Betul. Itulah macam boleh ke tidak tanya ni. Jangan komen dulu. Masih siasatan, okey, kita jangan komen dulu. Cuma saya nak cakap general. Tolak tepi 230 juta. General. Ada banyak benda yang patut kita fikir daripada cerita yang berapa puluh juta tu. Kita terfikir tak, kenapa dah tunggu sampai banyak baru perasan? Kan? Cuba tu NGO tu, contoh NGO tu dah berapa tahun dah? Contoh, mungkin dah bertahun-tahun kan? Apa tahun-tahun sebelum ni dia tak hantar audit laporan dia ke? Kan? Tak ada siapa juga kan? Tanya juga. Contohlah ni contoh. Ya. Makna kata sebenarnya kalau kita nak cakap pasal NGO dan penyelewengan ni, okey sebelum tu kita kena bagi tahu juga, tidak semua NGO macam tu.
Setuju? Faham Ya. Hanya segelintir yang ambil kesempatan. Sama lah, mana-mana organisasi pun macam tu. Betul. Yang bersihnya ramai, yang kotornya sikit. Ya. Tapi orang nampak yang kotor. Habis kan. Macam PDRM selalu kena. Kan, yang tolong orang ni banyak. Ya. Yang tak tolong orang buat hal ni sikit. Sebenarnya kesian Kan? Nampak sebenarnya, kan? kalau macam saya sendiri lah, saya nampaklah NGO macam ramai je yang telus. Betul. NGO ni adalah nak kata apa ni, pihak yang sangat membantu. Ya. Sukarelawan pun daripada NGO tu sendiri. Sebenarnya ya. dia banyak bantu. Tapi okey, saya nak cerita satu pengalaman. Saya pernah tahu. Okey, saya sendiri ada NGO. Okey. NGO saya Community Anti-Scam Malaysia. Okay. KSM, KSM, Community Anti-Scam Malaysia. Boleh join lah? Boleh. Okey. Bila saya plan nak buka je NGO, beberapa orang yang mengenali saya, dia cakap apa tahu? Best mah, boleh buat duit. Itu yang keluar pada perkataan dia. Saya masa tu, macam mana dia buat duit lah? Aku macam, boleh buat duit. Sebab kita duk fikir kita nak buat betul-betul. Boleh mat, dia cakap macam tu kan. Of course sampai sekarang pun saya tidak menerima apa-apa duit lagi lah untuk NGO saya. Saya kena declare kat sini. Dan sampai sekarang juga saya masih memikirkan kaedah cara macam mana saya nak bantu orang dengan sumbangan daripada public itu tidak boleh menyebabkan saya ni boleh dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan penyelewengan. Faham? Saya masih fikir ni nak cari cara yang cantik ni kan. Sebab duit ada RM10 kat tangan dengan duit ada RM1 dia tak sama tau. Ya, betul. Memanglah. RM10 tak apa, aku ikhlas buat kerja ni. RM100 tak apa, ikhlas lah kau ni sikit. RM1 okey, aku rasa aku penat lah buat kerja ni. Okay. Aku rasa kau dah kena bayar aku. Dia macam tu kan. Manusia memang macam tu. Tak kisahlah you kategori baik ke tak baik ke. Malah nak sebut kan kena kecam lagi kan. Tapi kan NGO tu kita buat kerja takkan free kot. Of course. Kenalah bayar kot. Okey dia gini isu dia gini. Okey saya kan kalau blur ni saya Okey. Saya kalau blur dengan hukum dengan undang-undang dunia yang tidak berapa jelas, undang-undang dunia tu tak jelas. Ni nanti kita sentuh NGO kan, undang-undang dunia. Saya akan balik kepada undang-undang akhirat tu. Okey. Saya gini. Okey, NGO dia ada banyak jenis. Okey, sekarang dia ada sosial, dia ada agama, dia ada sports, dia ada macam-macam lah. Kita nak cakap ni tentang dua je, kebajikan dan agama. Sebab ini yang selalu jadi isu ni. Betul. Kan? Okey, ni dua agak-agak lah doktor. Orang yang bagi duit tu, apa niat dan fikiran dia bagi duit tu untuk apa? Saya nak tanya. Akhirat. Okey, dia bagi dekat NGO tu, apa agak-agak dalam hati dia? Duit aku ni kau kena buat apa? Apa dalam kepala dia? Untuk tolong orang kan? Ya, betul. Ingat dia nak cakap untuk tolong orang. Soalannya, betul ke duit tu pergi tolong orang? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sedekah ni dalam kepala dia, aku bagi kau 100 ni kau kena tolong orang. Dia tak tahu tentang ada kena kos. Ada kos pengurusan, pentadbiran. betul, faham. That's why di sini kena ada satu ketelusan. Saya pernah terfikir dalam kepala saya kan. Saya sampai sekarang saya tak menerima apa-apa sumbangan daripada mana-mana pihak walaupun saya ada NGO. NGO saya baru setahun kot. Baru setahun Saya memikirkan apa tahu, kalau lah ada orang bagi sumbangan yang besar, aku kena publishkan kod. Bagi orang nampak kan berapa duit ada dalam ni. Tetapi kalau kita buat macam tu, siapa nak sumbang lepas tu? Dah banyak duit dah ni. Dah bayarlah bagi orang lain lah. Betul faham? tak? That's why kita kena faham benda tu susah nak buat. Cuma kalau kita berbalik pada tadi tu, isu orang yang bagi untuk tujuan apa, pada saya lah begini, kita kena transparent. Walaupun you tak dapat 100% YouTuber sebaik mungkin. Betul. Dan kalau Dr. Faz tanya Rahmat, apa pandangan Rahmat NGO yang nak tolong orang ni, transparent ke tak? Kalau tanya saya lah, so far lah saya minta maaf lah NGO kat luar sana, saya kena berlaku jujur. Saya cakap tak jujur, saya yang akan dijawab, ditanya nanti. Seolah-olah saya nampak macam elemen yang misi nak cari duit tu lebih daripada nak menolong orang. Itu pendapat Itu pandangan yang saya nampak lah. Saya tak nak sebut mana NGO tu. Siapa yang marah saya tu maknanya kau lah tu kan. Kau rasa kan.
apabila kita tak ada satu usaha untuk ke arah transparent tu, maka ada banyak benda-benda yang tak, orang kata apa, tak patut orang bercakap tu, dia akan jadi buang mulut lah. Faham? Dan saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia lah. Kutipan dia bukan sikit-sikit. Saya ni kalau boleh nak sebut, saya nak sebut juga, tapi tak boleh. Ada tak yang PDRM tangkap? Dr. Fas. Ada ya? Boleh tak Dr. Fas catat tu, ingat kejap lagi saya nak jawab yang tu. Okey. Saya nak pergi yang siasatan saya sebelum ni. Okey, boleh. Nanti kita come back. Nanti saya tarik balik, tak apa. Okey. Pernah ada satu kes saya siasat. Saya cerita pengalaman lah. Ni story ni best. Kalau storytelling tu lagi best kan. Saya siasat satu kes tu. Office dia tak ada signboard. Office dia tak, okey. Dia ada satu office tak ada signboard. Kita ambush. Maklumat kita dapat dia menjalankan aktiviti penipuan lah. Ambush, saya ada jumpa banyak meja dan kursi dalam tu, berserta lebih kurang lebih daripada 15 orang. Tak lebih daripada 30 bekerja sebagai orang yang buat calling center. Rupa-rupanya let's say 15 orang lah. Rupanya 15 orang ni kerja dia adalah dia call setiap nombor telefon yang dia ada, data yang dia ada, untuk nak mendapatkan sumbangan. Rupa-rupanya sumbangan yang dibuat tu adalah sumbangan untuk satu rumah kebajikan, rumah orang tua. Okey. Ni yang tadi kan saya katakan, saya ada list kan. Berapa, siapa yang sumbang, nombor telefon dan juga figure kan. Ni lah. So bila kita siasat, ni yang lebih menarik bila rumah kebajikan tu memang wujud. Kalau Dr. Fas cakap yang scam ni, dia buat cerita kata ada tapi sebenarnya tak ada. Betul. Yang ini trend sekarang, memang rumah kebajikan tu ada dan wujud. Tetapi buruk. Dalam tu tak silap saya, siasatan tim saya masa tu lebih kurang ada dalam 4-5 orang je, orang tua. Bila kita collect data yang dia collect, apa pasal rumah kau buruk lah. 4 orang je aku tengok macam terbiar je ni. Collection kau ni aku tengok main ratus ribu ni. Logik tak? Tak logik kan? Office dia tu dah menunjukkan ada something wrong kat situ. Office kau tak ada signboard, tak ada apa kan. Memang semata-mata untuk kau buka, untuk kau nak call orang je. Ramai gila orang yang sumbangan tu. The best part, ni the best part. Kita telefon setiap orang yang bagi sumbangan tu. Encik A ke? Saya PDRM kan, contoh lah. Saya jalankan siasatan. Kita dah ambush satu tempat ni. Kerja dia untuk minta derma je. Yang kita percaya duit ni bukan semua pergi kat situ. Sama ada semua pergi kat situ, tapi okey, dia ada satu lagi MO. Dia ada MOU dengan pengusaha tu, rumah kebajikan. Tak apa. Kau masuk sini, nanti aku pusing balik kau masuk 100, nanti aku bagilah. Kau bagian kau, aku bagian aku. Tapi rekod masuk situ. Faham? Okay. Saya telefon setiap orang untuk bagi kerjasama sebab kita nak bongkarkan aktiviti dia tu. Semua orang tak nak datang bagi kerjasama. Tuan, saya dah sedekah. Dia nak tipu tu antara dia dengan Tuhan. So macam mana kita nak mendidik atau ambil tindakan ke atas mereka-mereka yang tak jujur ni. Ada satu kes lagi. Perasan tak kita kalau makan ada tabung minyak, betul tak? Betul. Oh, itu best. Tabung tu bukan semua tabung yang betul-betul orang yang memerlukan tau. Ni aku geram. Ni memang aku geram. Banyak gila tabung tu dekat seluruh Malaysia. Kau dah buat bisnes tak? Macam mana ejen kita dekat Johor, macam mana ejen kita dekat sini? Serius. Tabung dia tu banyak. Dia ada hantar budak-budak ke? Okey, dia macam ni. Okay, aku bagi kau 100 tabung. Aku cuma nak setiap bulan, saya tak ingat RM10 ke RM100 ke. Antara tu lah saya tak ingat RM10 ke RM1. Itu satu tabung. Jadi kawan ni pula duk fikir, takkanlah kau nak 100, contoh lah RM1 je. Dia aku nak 100, lebih tu ada dalam tabung, kau ambil. Dia buat macam tu pula deal dia. Dan benda ni ada dekat mana-mana. Saya jumpa budak lah tu. Saya tanya dengan tokek kedai, bang, nak tanya yang tabung ni siapa yang hantar? Sorry lah cik, saya tak tahu sebenarnya. Dia kata dia orang susah, dia nak letak. Saya of course peniaga lah
Of course peniaga kan. Letak aku tak kisah pun. Ya. Kan? Lillahi ta'ala. Ya, aku dapat juga, aku tolong. Ya. So nak menunjukkan cerita pasal collect duit. Okey, saya nak bagi tahu yang saya geram ni. Gila, motor mewah kau banyak kot. Kita mewah kau pun banyak kot. Kan, faham. Dia macam tu lah tau. Maksudnya, bila kita cakap pasal, ya benda macam tu, kesian orang yang buat kerja betul. Ya. NGO yang betul. Yang betul. Maksudnya, dia transparent, dia buat audit, dia buat everything. Tiba-tiba pula yang Okey, Dr. Faz audit saja belum tentu dia betul ni best. Yelah, tu Ini lagi cerita best. kan. Dia manipulate dokumen dan sebagainya kan. Tu sebab orang pernah tanya saya, "Mat, macam mana kau nak pastikan NGO tu betul-betul?" Saya cakap gini, ini memang susah. Takkan dibuat orang, tapi kita boleh try. Dia kena declare, contoh projek banjir. Dia kena declare berapa dia nak. Katalah dia nak 2 juta. Dia kena declare berapa dia dapat. Dia kena declare berapa dia bagi. Dia kena declare berapa tinggal. Faham? Boleh buat? Tak boleh kan? Tak payah sembang kalau tak boleh. Okey, tapi saya nak kena cakap juga. Ni saya kena bagi kredit. Saya ternampak ada seorang individu, influencer juga, dia ke arah itu. Saya kena puji tapi sejauh mana kejujuran, no comment. Tapi saya boleh katakan dia antara yang terbaik saya tengok. Contoh saya bagi contoh. Ingat tak ada seorang masa tu dekat negara kita dilanda, saya tak ingat banjir ke COVID. Semua orang tak boleh kerja. Saya sebut je lah KA. Okey. Ingat tak dia buat apa? Dia buat live. Ya, dia buat live. Tu saya kata kalau kau betul-betul terror, kau buat live. Berapa banyak orang datang kita nampak letak, lepas tu kau nampak berapa banyak keluar. Saya tak tahulah 100% dia punya perjalanan operasi, tapi saya boleh puji itu antara terbaik yang saya tengok. Ya, betul. Betul. Kan? Macam ada orang berani nak buat live. Kan? Tak payah lain lah. Siapa yang berani declare dalam tu ada berapa? Tak berani pun. That's why sampai sekarang saya tak pernah, macam mana ada orang pernah cakap dengan saya, "Mat, ada orang nak sumbang dana dekat NGO kau. Kau kan banyak tolong orang, bagi talk, turun ke komuniti, jumpa kan. Jadi kau bolehlah guna ni untuk turun ke public semua." Betul. Saya tanya, siapa yang bagi? Saya nak kena tahu sumber juga. Betul. Walaupun saya boleh kata saya tak tahu, tapi saya nak kena tahu juga. Yelah, betul. Sebab saya tak nak implikasi kemudian datang kat saya. That's why sampai sekarang pun macam belum ada saya bagi rahmat ni, aku nak tolong, kau pula nak siasat aku pula. Saya tak nak jadi alat. Saya tak suka jadi alat. Yelah, saja nak masuk kes sikit lah bukan kes. Sempat macam money laundry tu kan. Duit daripada money laundry tu kadang-kadang kan nak parking. Nak parking. So, komen? Okey, bila kita cakap pasal NGO dan juga penyelewengan, memang AMLA lah yang paling tepat masuk kat situ. Ya, setuju. Sebab duit tu datang daripada sumber yang bersih, kemudian dicucikan untuk diberanakkan dia dengan cara yang salah. Memang AMLA lah tempat paling sesuai. Tetapi ni cerita kita cerita pasal sistem. Ya. Sebenarnya Dr. Faz, siapa sebenarnya yang sepatutnya memantau, melihat dan ambil tahu pasal benda yang kita bincang? Ni panas ni cerita ni NGO ni. Betul, panas. Siapa pada Dr. Faz rasa siapa? Tanya saya pula. Okey, saya jawab lah kesian pula Dr. Faz. Tak apa. Okey. Kalau saya lah, kalau pasal NGO ni, dia kan based on daripada mana dia beranak. Maksudnya, silakan. Daripada ROS ke, daripada Bayu ke, daripada JPM ke. Sila. Daripada JPM ke. So, sebenarnya kalau kata badan yang memantau tu, orang yang mengeluarkan lesen tu. Yes. Itu saya lah. Saya setuju. Tetapi, kalau kita fikir balik, adakah itu yang kita nampak? Itulah. Mungkin mungkin mereka buat, tapi kita tak nampak. Ya, betul. Okay, pada saya besarkan lagi orang nampak ROS kan. Saya nampak KDN. Okey, macam mana relate tu? ROS bawah KDN. Okey, betul. Maksudnya yang atas lagi memantau kan. Dan juga ada klausa yang menyatakan kuasa menteri tu untuk
memantau. Atau menidakkan kebenaran NGO ni beroperasi. Maknanya ada atas lagi pada tu. That's why pada saya harus dilihat dia begini. Kita tak nak benda-benda yang kotor, yang tak betul ni dia mencemarkan nama baik yang bersih. Ya. Dan saya memenang gini saya nampak benda ni, saya nak cakap pasal sistem. Sistem je. Sistem harus jelas. Okey. Berapa sebenarnya yang boleh diguna pakai untuk perjalanan operasi aktiviti yang mereka jalankan. Okey. That's why ini harus jelas. Lagi satu, dia simple je. Duit itu tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Itu je sebenarnya kan. Itu je kita dah Kalau boleh. untuk pengurusan rasa tak ada Kita masalah faham. sebenarnya. Kita faham. Betul. Walaupun kita tahu kadang macam peliknya kau ni bayar gaji orang ni sampai 30-40 ribu pengurusan dia kata. Tapi benda tu berlaku, bayar sampai berpuluh-puluh ribu. Sonok kan kerja macam tu kan. Kita pun nak kerja macam tu kan. Tak payah ni Kan. So dalam banyak kes yang kita jumpa, yang puan pun boleh nampak, kita pun boleh baca kat berita, banyak yang digunakan tu dia agak menyimpang ke arah peribadi, ke arah yang macam ni macam boleh kena amla ni kan. Contoh kan, kau nak cuci balik. Tapi kita nak cakap pasal cuci lah ada juga saya difahamkan mereka ini memang menggalakkan NGO ini untuk berusaha menjayakan atau memajukan NGO ini untuk tujuan mereka boleh beroperasi akan datang. Okey. So kalau kita cakap macam tu, of course kita cakap pasal menjana pendapatan. Kalau tak macam mana nak jalankan dia punya operasi dia kan. Betul tu. Itu pun tak jelas. Macam mana kau nak cakap jana pendapatan, macam mana ni? Kan boleh tak aku ambil duit tu buat beli emas, buat beli tanah, beli rumah kan? Kata nak menjana pendapatan, boleh ke tak boleh? That's why benda tu tak jelas. Guidelines dia kan. Dia punya tor dia maksudnya kena jelas, kena ni. Kena. Supaya tidak ada golongan yang sikit ini mengambil kesempatan. Okey, faham. Yang baik banyak, yang sikit ni buat hal. Itulah. Okey, saya tadi kan banyak kan Cik Rahmat cakap. Ada tak satu platform yang transparent, dia boleh tengok berapa. Maksudnya contoh, projek tu nilai dia 100,000. Yeah. Okey. Lepas tu kan ada macam saya nak tunjuk pada Cik Rahmat sekejap Boleh bagi tak tunjuk satu platform? Kita tanya dia pun boleh tanya juga dia pun nak juga. Nak juga. Kadang sembang santai kan. Kat tab ke? Lagi mudah kot tab besar sikit. Tab. Besar ke besar? Besar. Besar. Saya orang Johor. Saya orang Johor juga. Johor kat mana? Saya dekat Sri Ledang. Dekat mana? Dekat mana? Saya kat Lakin. Oh, Lakin. Johor Baru. Besar. Besar Kita kan? besar. Bangunan tu besarnya itu kan? Ada? So awak ingat Sikai ni awak buat konsep macam gini je. Faham? Santai. Santai je supaya orang boleh bagus lah dia on the spot lah. Dia tak ada sembang-sembang, kita cari. Yang ni Cik Rahman yang ajar saya. Okey. Kita take 5 ke? Kenapa nak take 5 awak ni? Orang nak yelah jadi kacau lah. Orang nak betul-betul. Okey. Alright. Okey. Saya tunjuk Okey. Kita ini platform ni saya nak tunjuk je. Okey. Ini adalah projek. Satu projek saya ambil satu projek. Okey. Lepas tu ini bantuan. Ini kat mana ni, media sosial lah? Ini dekat ini macam ni tau. Aplikasi. Oh, okey. Sebenarnya apps lah, okey. kalau kita cakap pasal crowdfunding pendanaan awam ni, kita ada crowdfunding platform. Kita ada untuk NGO. Okey, ini adalah crowdfunding platform. Okey, ni crowd platform yang mana dia akan tunjuk semua dah. Nampak tak kat sini? Faham. Okey, nampak. Nampak projeknya berapa, hasil berapa. Ini transparent lah, maksudnya kita akan tunjuk lagi. Berani awak tunjuk benda ni kat saya? Okey, tak apa. Silakan berani lagi. Kerana benar. Okey lagi. Okey. So sekarang ini adalah projek. Alright. Dan dia punya charge semua transparent. A to Z. Ada audit semualah. Apa pendapat Cik Rahman? Saya saya tak nak dengar Saya tak tahu platform ni siapa punya. Tak apa. Dan saya tak tahu bebas. Dr. Faz berada di pihak platform ni atau bukan. Tidak, saya bebas. Saya akan komen, ini komen saya. Pertama sekali bila cakap pasal platform, kita kena tahu. Macam saya lah kata Dr. Faz tunjuk ni kan. Saya tanya siapa owner platform ni?
Katalah ada satu individu lah. Betul. Not individu, company. Okay. Sebab bila kita kata crowdfunding platform, itu adalah dia memang providekan servis. Okay. Okay. Saya sebelum saya nak percaya benda ni, ni saya ajar supaya rakyat Malaysia boleh ikut macam mana saya buat. Okay. Company kan? Saya akan company. buat research siapa company tu. Alright. Siapa director dan orang dalam tu. Okay, betul. Pada saya lah, gambar saja tidak memadai untuk menunjukkan kebenaran dan kesahihan apa yang anda cuba sampaikan. Setuju. Sebab saya nampak ni semua gambar ni. Sorry minta maaf lah kepada owner ni kan. Sebenarnya saya mengajar juga ni kan. Ya, betul. Maknanya anda kena tambah baik. Saya begini, saya tak percaya pada gambar. Saya lebih percaya kepada real time. Ataupun saya tadi bagi contoh apa tadi? Live contohnya. Dalam live selalunya lebih tepat berbanding gambar. Gambar kita boleh ambil angle nampak macam ramai tapi sebenarnya tak ramai. Kita ambil sudut yang ramai je. Sini kosong kan. So tambah baik kepada siapa-siapalah platform yang buat ada kat luar sana. NGO ke? Ya. Sebenarnya platform ni dia macam ni tau. Sebab sekarang isu dia ialah kita tahu masa sekarang ni kan NGO panas. Jadi sebenarnya kita nak bagi dia nampak transparent. Memang kita nampaklah susu dia punya report semua dalam tu. So dalam ni macam tu. Kalau Dr. Faz perasan tadi Rahmat cakap kalau you boleh buat 4 elemen tu, you terror. Apa dia 4 elemen tu? First, you bagi tahu bajet kita buat ni berapa. Ada. Kedua, berapa collection dapat? Ada. Ketiga, berapa dah guna? Berada. Keempat, berapa baki? Excellent. Okay. Kalau you ada keempat-empat ni, saya boleh kategorikan anda boleh dipercayai. Tapi ada satu elemen yang boleh kita pergi deep lagi, was-was. Iaitu berapa banyak digunakan. Yang tadi tu okeylah, tengok bank account dah boleh tahu dah kan. Betul. Berapa banyak digunakan. Contoh, kita cakap kita buat untuk 100 orang. Macam mana nak buktikan dia 100 orang? That's why live tu penting. Supaya orang nampak, orang boleh kira 100 orang. Tetapi dalam live orang boleh manipulate. Contoh mesin ni adik mesin ni adik buat ambil je. Pun boleh kan? So saya mengantuikan lah kepada mereka-mereka yang try nak buat tu kan. Sebab ada banyak peniaga-peniaga online kat luar sana. Boleh tak kau datang ramai-ramai, aku bayar kau seorang berapa ringgit, kau buat macam heavy. Kat Malaysia kan banyak macam tu kan. That's why saya nak bagi tahu dalam live pun boleh manipulate. So cara-cara nak buat. Nasihat saya begini. Orang yang berada di sebalik program itu memainkan peranan yang sangat penting. Minta maaf saya cakap minta maaf ada maklumat yang saya dapat. Sekejap naikkan sikit speaker makin jatuh pula. Betul okey. Ada maklumat suara saya okey selamba je awak macam tak buat. Okey. Ada maklumat yang saya dapat. Seorang figura agamawan. Ada NGO. Okey. Kalau sebut orang kenal. Bila dilihat terdapat banyak kemuskilan dalam kemasukan duit yang banyak dalam NGO account tu. So nak menunjukkan kat sini, bila cakap pasal duit orang yang kita sepatutnya lah kita percaya dia tau. Tapi yelah sebab nampak kan dia punya watak dia. Tu kat Malaysia ke? Malaysia, Dr. Faz. Saya minta maaf cakap kalaulah saya nak berterus terang ramai orang marah saya. Saya nak ni share kat sini ke? Saya cuba share, untuk seatkan. Tapi mungkin tak boleh cakap secara direct nama dia kan. Kita faham sendiri. Cuma saya nak bagi tahu anda, sorry lah minta maaf saya cakap macam ni. Orang tanya, Mat, habis kau percaya siapa? Saya cakap jujur. Aku percaya aku je. Tu saya lah, tu prinsip saya. Mungkin agak macam ego kan. Tapi memang betul sebab setuju. Saya jenis begini. Saya menyiasat. Saya dah jumpa ramai orang, macam-macam orang kat dalam TV kau main kau. Kita kena ni bersyukurlah, kita berjuanglah, ikhlaslah. Tapi kau pun kelaut juga. Bila main dengan duit dia. Saya kadang-kadang spoil lah. Aku ni suka dia kan, pasal dia cakap pasal agama dan sebagainya kan. Tiba bak duit je kelaut. That's why saya nak kena bagi tahu juga benda ni. Nak dapatkan kepercayaan Dr. Faz, dia tak ambil masa yang singkat, mudah.
orang yang melihat tu dia akan melihat dari semua angle. Sejauh mana anda transparent dan jujur. Dan nak dapat benda ni dia bukan semudah tu, dan bukan semudah kau percaya aku jujur, kau percaya aku jujur, tak. Kan. Sebenarnya cakap pasal ni, research saya tahun lalu sebenarnya. Memang saya macam mana, sebab macam ni tau. Kebanyakan orang untuk sedekah dekat NGO ni agak menurun sebenarnya. Dia punya ni. Jadi menurut, kita boleh nampak kot banyak isu kan. Lepas tu saya buat kajian lah dengan tim. What kind of influencer yang orang mahukan. Saya bagilah contoh yang tengah hype, tengah yang itu, tengah ni. Tapi memang orang Malaysia sekarang percaya kepada influencer tu memang dah kurang. Kecuali orang yang macam tadilah, yang live tadi, yang KA. Betul. Maksudnya saya masukkan isu edutainment. Edutainment maksudnya education plus entertainment. Dia bukan influencer yang pelakon ke ke. Bukan kata pelakon tu tak bagus. Dia bagus. Cuma Dr. Faz sampaikan tu dia ada satu kategori dipanggil edutainment. Tu penting. Edutainment. Saya setuju apa Dr. Faz cakap tu. Sebab kan kesedaran tu dah makin nampak. Orang dah start cakap NGO ni begini, NGO begini. Tapi kita kena ingat rakyat Malaysia kesian dekat yang betul. Ni yang kita cuba nak sampaikan. Kesian dekat yang betul. Saya boleh kongsikan kalau saya sendiri saya nak buat macam mana. Inilah elemen yang saya pakai tadi, 4 tadi tu. Dan saya pula jenis yang macam ni okey, dia gini. Ada orang dia kata dia hantar audit tahunan setiap tahun. Dia rasa okey aku hantar audit tahunan. Tapi rupa-rupanya audit tahunan itu ada dokumen dan juga maklumat yang dimanipulate. That's why dekat audit tak kantoi. SPRM masuk siasatan kantoi. Polis masuk je kantoi. Kenapa yang awal tu terlepas? That's why kalau orang tanya Rahmat, so macam mana Mat? Senang je. Macam mana polis dan SPRM buat kerja, macam tu audit sepatutnya buat kerja. Setuju? Kan? Tak kau nak kena tunggu sampai polis siasat, SPRM siasat dan sebagainya. Hebat kan polis kan? Tak, maksud saya. Tolong jangan jack lebih. Pesara polis bukan. Kan macam mana boleh kantoikan benda yang audit dah lepas. Saya bagi tahu Dr. Faz kalau bagi kat saya pun saya boleh je telanjangkan apa yang saya nampak. Ni pengalaman saya menyiasat. Cumanya kita nak cerita detail macam ni kita buat, nampak macam kita mengajar pula dia orang ni. Weh, Rahmat dah ajar, lepas ni kau jangan buat macam ni bahaya. Cuma saya nak bagi tahu, kita boleh tahu. Kita memang boleh tahu. Pakar mestilah tahu. Ada banyak yang kita jumpa dekat dalam berita tu. Macam saya tahulah cerita sebenar. Ya Allah, kalau saya cakap you all macam you ke. Faham, tapi benda tu memang berlaku. You nampak memang boleh percaya. Memang nampak boleh percaya. Dan saya nak cakap cerita pasal kepercayaan ni, minta maaf cakap, tak semestinya yang kita nampak macam real, ada watak agama tu. Faham. Kita rasa kita percaya pada dia, tapi mungkin orang yang tak berapa nampak watak agama tu lebih jujur dan lebih telus sebenarnya. Faham maksud saya. Jadi betul lah, don't judge the book by its cover. Betul. Cuma saya nak bagi tahu, minta maaf lah, kami ni menyiasat, kami cakap berdasar fakta. Betul setuju. Memang kadang-kadang agak memerikkan, menyakitkan bila dengar. Kebenaran tu pedih. Yes. Sama macam contoh ni kan. Saya nak bagi tahulah kepada yang ni. Tak apalah kalau dia tak tahu nak macam mana nak ni, dia boleh lantik saya untuk jadi penasihat. Kan? tak okey. Saya nak cakap begini. Saya tidak berpegang pada gambar. Okey. For me real time dia lebih bagus, lebih ada rasanya. Cuma projek dia macam ni tahu. Yang ini platform dalam ni selalu crowdfunding platform, dia ada banyak projek. Projek-projek tu dia bergantung dengan NGO tu ke nak menteluskan dia punya projek sebenarnya. Sebenarnya kan kalau contoh kan, orang boleh fikir tau. Contoh sebagai contoh, kalau dia kata dia nak buat telaga. Orang biasa dia tahu telaga harga dia lebih kurang kos berapa. Kan? Dan dia boleh tahu dia macam terlebih-lebih ni kos dia ni kan. Macam ni memadai ni. That's why bagi saya kalau sehabis transparent tu lebih bagus. Betul, faham? Sehabis transparent. Ada 4 tu tadi, elemen 4 tadi tu. So minta maaf lah kalau sekadar gambar ni belum cukup untuk menarik minat saya. Storytelling pun ada lagi. By the way kan, Cik Rahmat ni saya nak share cerita. Bukanlah share kan, kita sembang kan.
isu apa ni pengemis minta sedekah. Apa tu kalau dekat Indonesia apa nama dia? Apa nama dia? Indonesia. Bukan pengamen. Oh, pengamen. Alah, lagu tu. Awak bukan main sembuh je kan? Betul pengamen. Pengamen tu. Okay. Waktu saya hari tu pergi Jakarta, ke Bogor. Saya pergi Bogor, turun tu adalah ketuk. Dia orang biasalah. Main gitar lah, apa pengamen ketuk-ketuk kan. Alright. Itu memang pengemis, kalau bahasa orang pengamen. Okay. Isu dia, ada kawan saya, dia share cerita dia. Dia pernah cakap pada pengamen ni, dia kata, nak tak saya bagi modal, apa tu, yang penggerak untuk jual bakso semua tu, kepada pengamen tu untuk dia buat bisnes. Niat dia tak apalah, sebulan bayarlah sikit ke whatever lah. Tapi pengamen tu tak nak ambil peluang tu. Dia kata dia tak nak, dia nak minta sedekah. Sebab dia kata sedekah tu lagi masyuk daripada bisnes. Saya rasa benda tu pun ada kot dalam kes. Ada tak? Memang ada banyak. Kan? Memang ada banyak. Dia gini guys tu sebab agama tu penting tau. Dalam agama cakap apa? Kita kalau boleh elak meminta-minta kan, kata kita lebih kurang lah saya minta maaf, saya tak nak detail, takut tersalah faham nanti. Jadi kita berbalik pada agama ajar apa kan. Since ada kawan kita bangun tu, air ni sedap lah, boleh tambah lagi. Saya pun nak juga kan. Air ni sedap lah. Apa awak letak perisa apa dalam ni Nak juga Alright, Cik Rahmat, kita kembali apa pendapat Cik Rahmat tentang, kan sekarang NGO, diorang kan biasalah, diorang kan mempromosikan projek-projek dakwah. Dan mereka mengkolaborasikan bersama dengan influencer ataupun influencer ataupun apa tu, yelah, kita pun ada macam-macam orang kan. So kolaborasi lah di antara NGO dengan ni. Saya apa pun dia nak buat tu tak ada masalah. Motif dia apa? Kalau motif you nak tolong orang, you make sure apa pun you dapat, you tolong orang. Jangan you kata cakap nak tolong orang. You collect dengan siapa-siapa yang you nak, dapat 100, 30 you tolong, 70 you ambil. Tak boleh lah. Salah lah tu. Komen-komen Cik Rahmat, ingat tak dulu kita pernah ada satu influencer ni dot lah dot lah. So lepas tu dipanggil oleh pihak berwajib dan kemudian dikenakan menyatakan apa ni, dia ambil duit sekian, tapi dan kemudian dia buat live. Menunjukkan transaksi yang dia audit lah duit tu. Tapi end up makan diri sendiri. So saya rasa benda tu pun boleh masuk juga. Point kan. Dia macam ni kadang-kadang kita ni rasa apa yang kita buat ni betul dan bijak. Saya bagi tahu awal-awal kepada semua NGO kat luar sana. Apa-apa pun kita berbalik pada undang-undang. Memang niat awak tu kononnya, yelah, awak nak try tunjuk, nak protect diri awak, kata betul. Berbalik pada undang-undang. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ni melanggar kesalahan bab C. Tapi awak cuba ceritakan itu bab A contoh kan. That's why kena tahu peraturan dan SOP. Tapi itulah, kesian juga bila tadi kita cakap pasal NGO yang baik, ada yang tidak. Yang tidak tu habis yang baik tu. Betul. So that's why kita ni kita nak mencerdikkan orang yang nak menderma ni. Supaya mereka boleh memilih siapa yang mereka patut tolong. Okey, soalan saya nak tanya. Ada tak scammer dalam NGO? Scammer dalam NGO. Macam mana masuk doktor? Scammer dalam NGO maksudnya NGO tu kan biasalah kan, kalau kita letak kat sosial media kan ada NGO, tapi sebenarnya dia tu scammer. Ada tak kes macam tu yang pernah? Dia tu scammer. Okey, saya nak bagi tahu dalam terma undang-undang. You nak cakap dia scammer, dia haruslah dijatuhkan hukuman memang dia scam. That's why bila doktor kata adakah dia scammer tu, saya akan fikir balik, adakah yang dah dituduh atas kesalahan scam tu. Betulkan soalan tu yang balik. Tak jujur. Boleh tak boleh, jujur okey, saya tak kata scam tau, saya kata tak jujur. Ada banyak. Tahu berapa banyak NGO dekat Malaysia? Tak. Banyak puluh ribu, ratus tak silap saya, ratus. Cuba cek berapa. Saya ingat 90 ke 80 ribu lebih kurang. Ramai gila. Kena semak. Banyak gila, ramai pula. Banyak gila. 95K doktor.
That's why aktif tak aktif? of course lah, lain kan? banyak yang tak aktif jugalah dalam tu. That's why kalau kita nak letak beban tu, cerita ni ROS punya kerja, macam mana dia nak pantau 90? Ya, saya setuju. Okay tu. Kekuatan dia saya difahamkan pun tak ramai That's why tadi saya sebut apa? KDN. Ya. Saya tak sebut ROS, saya sebut Ya, KDN. betul. ROS dia buat kerja ikut KDN. KDN kanan lah ROS. Kalau KDN kiri lah ROS. So of course lah, pada peringkat awal kita macam ini ROS. Tapi saya cubalah bersifat, saya cuba husnuzon. Dan ini adalah pertama kali sebenarnya saya mendengar ialah kepada KDN tu sendiri daripada ROS. Selalunya bila bincang macam ni ROS, pergilah kat Bayu, pergilah dekat ni kan. Jadi this is the good point. Itulah kan, bila kita bercakap dengan pakar kan. Jadi dia lebih terbuka macam tu. Secara jujur pun saya pun bertanya dan saya buat research saya juga. Saya ada cikgu saya lah. Faham. So okay. Jadi kita dah mana buat, soalan panas ni tak ada pun tadi, kata nak panas tak ada pun. Itulah soalan panasnya apa tadi ya. Okey. Boleh. Dah banyak sangat dah kan. Okey. Macam mana sekarang Encik Rahmat boleh bagi nasihat kepada orang ramai, crowd, sebenarnya NGO ni boleh percaya ke tidak, nak menyumbang dia macam mana? Sebab sekarang jujur pandangan orang sekarang di Malaysia, orang akan tanya tau, duit aku ni sampai ke tak duit aku sampai ke tak, yang itu Malaysia punya mentaliti. Bagus. Macam saya cakap di stand saya susah nak percaya orang. Saya hanya percaya saya saja. Macam ada kawan kita cakap, tuan, tapi tu audit tu masuk, mestilah okey. Saya kalau tanya audit dengan saya lagi percaya saya daripada audit tu. Sebab saya tahu macam mana audit buat kerja dan saya tahu macam mana saya buat kerja. Saya pun terbuka dah sekarang. Kan? Dan tu macam tadi saya cakap, kalau semua audit tu betul, macam mana pula bila SPRM atau polis siasat jumpa yang tak betul? Ya, setuju. Okay? Saya nak bagi peringatan lah kepada audit yang di luar sana, buatlah kerja anda betul-betul. Kalau saya siasat, saya panggil audit, saya tanya, apa yang you buat? Saya nampak you bersekongkol. Kan keras kan, kesian diorang kan. That's why saya nak pesan kepada semualah rakyat di luar sana. Doktor tadi dah sebut, sampai ke? Bila kita cakap sampai ke, senang je. Mulai hari ini dan saat ini, kalau kita rasa was-was, kita sendiri yang sampaikan direct kepada orang yang kita nak sampaikan. Contoh, kita nampak masjid untuk infak masjid, kita pergi masjid tu sendiri, kita bagi. Saya mengamalkan budaya itu. Rumah kebajikan, macam saya dulu duduk Shah Alam, saya akan kenal pasti mana rumah-rumah kebajikan anak yatim yang ada di sekitar Shah Alam. Supaya ada je, nanti kita cakap bila ada je, supaya kita senang nak, yang ni kita hantar ke rumah tu, yang ni kita sedekah ke rumah tu. Kalau saya duduk Bangi, saya akan cari di sekitar Bangi. Faham? Macam gitu. Dan of course benda ni juga diajar dalam agama. Kalau kita nak membantu, kita utamakan yang mana dulu. Tu saya kata, kalau lost, kita balik pada ajaran agama lah. Ajaran agama akan bantu kita. Dan kalau kita risau pasal kat luar-luar, kenapa nak risau? Kita ada jabatan agama, kita ada zakat dan sebagainya kan. Masalah kita pun tak percaya dengan agensi-agensi dan badan tu. Yang peliknya, kau tak percaya pada badan yang bukan dikontrol oleh individu, kau lebih percaya pula pada pertubuhan yang dikontrol oleh individu. Kau pelik tu nama dia. Faham. That's why, kenapa nak pilih jalan yang susah? Kalau anda bagi saya pilihan antara jabatan ni, organisasi ni dengan pertubuhan-pertubuhan ni, saya lagi percaya agensi atau jabatan itu, kerana dia bukan milik individu. Zakat dia bukan milik satu orang. Kan? Contohlah lembaga zakat ataupun jabatan agama dan sebagainya lah. Kenapa nak memilih tempat ataupun pilihan yang agak risiko tu agak tinggi? Kalau anda betul-betul kenal lah individu tu, anda nampak kerja dia hari-hari, dia pergi pusing, dia buat, tu tak ada masalah. Ataupun tadi yang point tadi tu, bila yang Cik Rahmat kata mungkin boleh buat live. Yes. Kan? Buat live. That's why saya tanya, berapa orang yang berani buat macam mana KA tu buat? Betul. Setuju. Dan anda tak nak buat pula, anda tak nak nampak macam, aku janji operasi aku ni kos dia tinggi, tapi pekerja aku cuma 2 orang, nanti tak tally pula. Ya. Yang sebagai contoh lah, NGO buat untuk pembinaan sesuatu. So buat mereka boleh buat update bahagian dekat homepage diorang kan. Itu sebab kalau kita pergi kat surau masjid, kadang-kadang dekat whiteboard tu dia tulis kutipan minggu ni berapa, bulan ni berapa kan.
Kena transparent. Dia senang je. Kena transparent. Betul. Dan bila transparent, kalau saya lah, saya akan declare betul-betul kepada orang yang nak bersedekah, duit anda ni saya akan guna untuk ni berapa persen untuk ni Tapi anda takut kan nak cakap benda tu kan, sebab takut orang tak nak bagi. Betul tak? That's why transparent bukan satu benda yang mudah. Ya, saya setuju. Bukan satu benda. Siapa boleh buat, dia terror. Saya sendiri pun mengaku saya ada NGO saya kan. Saya belum sampai tu sebab saya tak boleh buat. Sebab saya sedang menyusun. Kalau saya nak buat, apa yang bakal saya buat untuk memastikan orang tak boleh tomah saya, orang tak boleh komplain saya. Maknanya kalau boleh saya nak tunjuk-tunjuklah hari-hari, tunjuk je lah. Buat macam mana kan? Okey, pesanan kepada orang-orang yang selalu kena scam. Sebab saya pasti pengikut-pengikut Cik Rahmat sedang menanti di TikTok seramai 1.2 million sedang menanti mungkin menanti kan. So nasihat kepada mereka yang mungkin lain benda lain yang tidak ada di dalam itu, tapi di dalam podcast ni saya selalu cakap macam gini jangan tamak, jangan degil. Hidup ni tujuannya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah. Apa pun kita buat, tak kisahlah main bola ke, join podcast ke, kerja ke, semuanya kerana akhirat. Bukan kerana dunia. Pergi je akhirat dulu, dunia akan ikut. Kenapa Rahmat cakap macam ni? Doktor, sorry lah, ada orang yang kena scam. Contoh pelaburan tu, dia go for money. Dia nak untung mudah. Betul. Dia mengetepikan hukum haram, peraturan-peraturan yang salah. Dia tak ikut peraturan yang sebenar. That's why dia kena scam. That's why orang dah cakap belajar pun semua berbalik kepada apa yang dituntut dalam agama lah. Kita ni, saya ni bukan suruh buat apa. Saya suruh awak dengar je. Educate, dengar je. Orang dah cakap. Kalau orang kata tak boleh, tak boleh. Masalahnya kalau kita tengok banyak terpaling profesor, doktor dalam tu dah tak payahlah dengar cakap apa cakap Ahmad. Kita buat je lah yang macam ni. Macam ni kan boleh, macam tu kan boleh. Pandangan manusia. Of course kan. That's why kepada semua di luar sana, saya tahulah nanti nampak saya bukan ustaz saya baru nak start. Okay, saya bagi tahu, kejar je akhirat dulu, dunia akan ikut. Percayalah, jangan semua ni pasal duit. Sebelum tu saya bagi contoh, doktor. Kat sini ni selalu saya buat perumpamaan dan contoh ni dalam podcast ni saya nak bawa juga sekali lagi. Ni ada 1 juta. Duit 1 juta ni duit haram, duit tipu, duit curi, duit apa lah, hasil tak betul. Kat sini ada RM10 tangan kiri. Saya nak tanya doktor lah, kalau diberi peluang untuk pilih 1 juta dan RM10. RM10 ni duit halal duit saya berniaga burger, saya ambil, saya letak sendiri RM10. Ni 1 juta duit tipu. Kalau diberi pilihan, pilih satu. Macam ni lah kot depan podcast ni. Kan. See. Dan untuk pelihat atau penonton podcast, anda jawab sendiri dan anda tahu jawapan dia, kenapa rakyat Malaysia kena scam. Okay. Alright, terima kasih yang tidak terhingga. Saya sebenarnya enjoy dengan podcast hari ni. Saya dapat ilmu yang tidak sedikit sebenarnya. Ilmu scam nampak simple. Bila kata scam ni, alah simple je. Tapi pernah pergi ke menggali seperti hari ini? Tidak. Kan. Sekejap je 2 jam lah kita sembang ni kan. Tak cukup, kena pagi lagi. Itulah, insyaAllah boleh panggil lagi kan. Terima kasih banyak Tuan Rahmat Fitri. So insyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Terima kasih di atas segala ilmunya. Okey, kepada penonton semua, terima kasih. Jumpa lain di lain masa. Assalamualaikum. Jom derma dengan bijak bersama Seedkind. Layari seedkind.my dan ikuti kami di media sosial.